Hello, hello. Okay, baik. Alright. Hari ni coach nak rakam macam biasa. Kita nak rakam 10 tambah 5. Okay, kita nak main putih, kita main London, hitam kita main macam biasa, main karokan. Okay, alright. So, MSSD akan berlangsung. Jadi, ini video ulang kaji sempena MSSD. Okay, kita dapat putih. Macam biasa karokan. Sorry. Macam biasa London, T4. Aku nak tunjuk sikit London punya setup. Okay, lepas kita dah keluarkan D4, kita selalunya akan keluarkan kuda ataupun bishop. Kita keluarkan kuda dulu. Okay. Opponent keluarkan kuda, kita keluarkan bishop. Alright. Okay, selalunya kat sini orang keluarkan bishop, orang keluarkan askar, askar pun ada. Okay. Sekarang kita nak buat apa ni? Dia keluarkan kuda, dia develop. Kita nak keluarkan askar. Kita jaga sambil tu kita develop kita punya bishop. Tak tahu lagi mana ni. Kita belum tahu lagi nak pergi mana. Okey, dia serang kita punya kuda. Jadi dekat sini kita boleh keluarkan kuda kita sambil tu pertahankan kuda kita. Okey. Dia makan kuda kita, kita makan balik, tak ada masalah. Okey, alright. Sekarang bishop nak keluar. Ada orang suka bishop E2, ada orang suka bishop D3, ada orang suka bishop B5. Coach kat sini nak gerakkan D3 sebab kita nak target. Kalau dia castling, kita nak target askar tu. Okey, hitam keluarkan bishop pergi B4. Coach selalu cakap ni. Kalau kita setakat nak check, check tak ada hala tuju, ini janganlah elakkan. Okey. Bishop check, apa cara terbaik untuk kita buat? Kita halang sambil kita serang. Lepas tu dia kena lari. Lepas lari, lepas tu dia dah tak ada hala tuju dah. Aduh, sedihnya tengok bishop ni. Okey, okey. Sekarang nak buat apa? Semua buah dah keluar, kita castling. Tengok dia pun akan castling rasanya ni. Oh, dia tak nak castling Oh. Ada juga orang macam ni. Okey, kalau dia tak nak castling, kita serang kuda dia boleh juga. Kalau tak nak serang kuda dia, gerakkan askar ke depan boleh juga. Dia makan, kita makan balik. Mana lagi best? Serang kuda dia ke? Kita buka bahagian tengah. Okay, coach rasa macam kita nak buka bahagian tengah sebab king dia belum castling. Kita buka gerakkan askar ke depan. Dia makan, kita makan balik. Okay, kita ada kelebihan kawalan bahagian tengah. Tapi nanti dia push pawn. Makan. Okay, kita halau dulu lah. Kacau. Kita halau dulu. Alamak. Apa kita punya opponent tiba-tiba resign ni? Aduh, wai. Sudah tiba-tiba pula menang. Okay, patutnya dia gerak je ke belakang. Okay, tak tahulah apa tujuan dia. Okay, kita satu lagi opponent. Harapnya dapat putih. Dan dapat game yang fighting-fighting sikit. Kalau tak fighting tak apalah. Okay, kita dapat putih lagi. Okay. D4. Kita buat London lagi sekali. Alamak, dia gerakkan C5. Kalau C5 kita nak gerakkan apa? C5 kita boleh keluarkan kuda jaga ataupun keluarkan C3. Okay, kalau dia makan, kita makan balik. Okay, dia nak serang ni. Dia nak tumpukan dekat kita punya askar kita. Jaga lagi. Okay, alamak. Dia macam lah dia ni. Okay. Kalau dia makan, kita makan balik. Makan, kita ada banyak pertahanan. So, tak ada masalah rasanya. Kita nak keluarkan bishop dulu. Tapi nanti ada queen di sini. Okay, tak apa. Kita buat je dulu. Queen pergi B6, nanti coach akan gerakkan. Queen pergi jaga. Tapi tak best lah. Okay, tak apa.
Okey, alamak, dia betul lah, dia gerak. Dia serang askar. Okey, ya, gerakan sekarang gerakan dia serang askar. Disebabkan dia serang askar, kita kena jagalah askar kita. Okey, jaga askar dan ditambahkan lagi penyerang. Kita kena jaga dua-dua. Kita makan je dah balik. Tapi susah game ni. Dia makan, kita makan balik. Okay, so sekarang matlamat kita nak gerakkan E3, nak pertahankan askar kita lagi. Okey, dia nak gerakkan, alamak, dia nak gerakkan kuda pula. Okey, kita gerakkan askar. Dia akan gerakkan kuda dia ke depan. Lepas tu kita lari sikit lah. Kita larikan ke sini sikit. Kalau dia makan, kita makan. Okey, oh yo. Sekarang dia punya kuda ni macam mengganggu. Jadi kita nak develop, sambil tu kita nak cuba kacau kuda dia. Cuba try kacau kuda dia sikit. Okay, dekat sini kalau makan, makan, makan balik. Kita nak jalan apa ni? Okay, sekarang kalau tengok hitam punya bishop tak boleh keluar. Lemak. Boleh nak keluar kat sini, tapi nanti kita letak kuda kita kat tengah. Bishop ni langsung tak boleh keluar lah. Sedih. Okay, queen dia boleh lah keluar sikit. Okay, bishop keluar ke situ. Bishop pergi dekat E7, dia nak castling. Okay, sekarang idea kita tadi, kita nak makan. Dia makan balik. Lepas tu ada pawn kat tengah. Kita tak boleh makan pawn tu rasanya. Tak apa, kita makan ni dulu, kacau. Dia makan balik. Okey, sekarang kita tak boleh makan sebab kalau kita makan nanti dia makan kita punya pawn ni. Kita tak nak kena macam tu lah. Jadi kita cuba serang askar ni. Hmm, serang askar ni macam mana Sini. Kalau kita gerak pergi G5, nanti askar dia akan gerak ke depan. Lepas tu dia pertahankan askar di tanah. Okay, kita lari dulu. Kita lari ke tengah. Dia makan, kita makan je balik. Okay, kalau queen nak makan askar, coach nak pastikan castling dulu baru makan. Dah castling, dah selamat, baru makan. Kalau tak, kita makan. Dia makan, lepas tu kita punya keadaan tak selamat langsung. Okay, alamak. Lain macam lah dia ni. Okay, kat sini kita boleh cuba buat trik ni. Tak apalah, okay, jangan main trik. Kita larikan ke belakang. Kalau makan, bishop dia makan balik. Boleh. Okay, idea kita bishop keluar sikit. Castling. Okay, keluarkan bishop. Nak castling. Dah siap castling, kita dah selamat, baru kita start serang. Dia makan, kita makan balik. Kita makan pakai bishop lah, makan pakai pawn nanti double pula kan. Okay, kita dah nak siap castling dulu. Siapkan castling. Okay, tengok bishop dia tak boleh keluar ni. Pawn dia semua kacau. Aduh, kesian. Okay, mungkin dia nak gerakkan askar. Tapi kalau dia gerak, okay, dia gerakkan askar. Dia gerakkan askar, bishop kita kena lari dulu. Lari mana
Lari ke belakang. Okay, kita main simple. Kita tak nak main complicated. Coach terfikir pawn makan tapi tak nak complicated. Kita main simple. Sebab yang tengok ni selalunya beginner. So, beginner kita main simple-simple. Okay, sekali lagi. Castling. Lepas tu baru kita start makan. Selamat dulu. Selamat nombor satu. Okay, dia gerak situ. Dia nak makan, makan, makan. Okay, tak ada masalah ni. Kita boleh castling je ni. Sebab apa? Kalau dia makan, kita dah boleh start makan askar ni. Okay, kita tak kisah sangat pun. Kenapa pula coach? Okay, kalau dia makan askar kita, kita makan askar dia, dia tak boleh makan balik. Sebab queen kita serang bishop. Kena perasan. Okay. Makan, makan. Kalau bishop keluar, makan bishop. Makan. Kita makan pawn dia. Kalau dia lari, okay. Kita makan pawn dulu. Tengok. Dia tak boleh makan. Tak boleh. Okay, dia boleh makan ke belakang. Sorry, dia boleh makan ke belakang. Okay, alright. Coach ingat dia makan kat sini. Dia makan tempat ni. Boleh lah. Okay, dekat sini kita ada check. Check. Tak boleh. Check. King lari. Okay, kita ada check. Lepas king lari, kita boleh makan askar ni. Tengok check. Okay, alamak, dia tutup pakai rook. Okay, dia tutup pakai rook ni kesalahan. Sebab apa kesalahan? Sebab bila dia tutup pakai rook, ini adalah pin. Kita boleh tambahkan lagi penyerang untuk pin tu. Itu salah dia. Okay, apa yang dia nak buat sekarang ni? Dia boleh pertahankan lagi. Okay, ataupun dia boleh pertahankan ke belakang. Okay, pertahankan ke belakang. Tapi dekat sini kalau dia pertahankan ke belakang, kita boleh larikan queen. Bishop tu masih lagi serang. Nak buat macam tu tak? Okay, kita tak adalah kejam sangat kan? Okay, kita makan askar ni dulu. Okay, kita tak nak terus nak menang tiba-tiba. Tak nak mengejut sangat kan? Kita main macam biasa je. Okay, ni sebenarnya boleh menang terus. Okay, ni boleh menang terus. Okay, dia makan pawn. Sekarang kita boleh fikir nak gerakkan queen. Lepas tu kita dapatkan okay, makan pawn dia boleh. Kita exchange queen. Sambil tu serang. Okey, sekarang nak makan rook dia boleh. Kalau tak nak makan rook dia, kita nak makan pawn dulu pun boleh juga. Makan pawn. Okay, kita makan je lah rook dia kot. Makan rook dia. Okay. Okay, baik. Sekarang kita dah ada kelebihan. Kita panggil ni kelebihan buah. Sebab kita ada dua rook, dia ada satu. Dia ada dua bishop, kita ada satu bishop. Jadi sekarang kita nak exchange buah. Exchange pieces. Okay, kalau dia makan, queen makan, kita makan balik. Kat situ kita dah ada kelebihan lah. Kita dah ada dua rook. Dua rook lagi bagus daripada dua bishop. Okay, dia lari situ. Kenapa dia lari kat situ Sini. Okay, kita nak makan askar ni. Okay, banyak benda kita boleh buat kat sini.
Yang paling senang rasanya kita makan askar je lah kot. Okay, slow-slow. Slow-slow kita makan askar dia, kita serang rook, kita serang shop. Okay, oh yo. Okay, ni cara yang bagus. Dia cuba bertahankan rook dia macam ni. Okay, cara ni bagus. Cuma bila dia gerakkan ke sini, dia tak perasan. Bishop dia pun kena serang juga. Okay, alright. So, kita makan bishop dia dulu. Okay, bishop ni ada orang jaga, ada queen jaga. Okay, so tak boleh lah. Kita makan bishop dulu. Sekarang nak jalan apa? Kita cuba tengok. Bila kita mainkan, kita fikir apa opponent kita nak jalan dekat ni. Kat sini yang nampak macam senang. Okay, queen makan pawn, senang. Okay, lepas tu kita nak buat apa sekarang? Kat sini, untuk beginner selalunya, makan, makan, makan. Kita makan askar ni boleh dapat free. Makan askar ni boleh dapat free. Mana lagi bagus? Askar ni ke askar ni? Askar D ke askar G? Askar G lagi bagus sebab dia check. Lagi satu askar D lagi bagus. Sorry, askar G lagi bagus sebab dia serang bishop. Nampak? Dua benda dalam satu masa. Okay, dia nampak dia kena serang dua benda. So, dia resign. Okay, alright. Good job untuk Shikov. Okay, so itu adalah latihan kita untuk hari ini. Okay, kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye.